Assalamualaikum. Okey, kali ni saya nak ceritakan tentang bagaimana cara untuk kita backtest. Okey. Saya akan tunjukkan cara untuk backtest pada MT5 menggunakan strategi tester. Dia agak berbeza sikit dengan MT4 walaupun kedua-duanya adalah metacode language. Tapi MT4 dan MT5 agak sedikit berbeza. Dan pada saya MT5 lebih canggih dan lebih berbaloi. Okay. Yang pertama adalah bila kita tengok pada chart, kan kebiasaannya hanya akan ada market watch, navigator, dan inilah dekat bawah ni kan. Dekat bawah. Okay. So anda perlu pergi kepada bahagian view. Anda pergi kepada bahagian view and then ambil strategi tester. Tekan button strategi tester ini and then dia akan keluar lah. Okay, mungkin anda akan nampak benda yang macam ni. Mungkin anda nampak benda yang macam ni. Tak kisah, sama saja. Kalau anda nampak salah satu daripada perkara ini, yes, anda dah buka tempat yang betul. Tinggal lagi macam mana cara nak jalan backtest ataupun nak run strategi tester. Itu sahaja. Okay. Strategi tester yang ada dekat dalam MT5 ni, dia lebih khusus untuk kita test EA lah. Biasanya lebih khusus untuk kita test EA. Bila kita dapat satu EA, kita beli mungkin, ataupun kita cipta sendiri by manual coding mungkin, atau cipta sendiri daripada tools EA Builder, ataupun daripada generate EA Expert Advisor yang pernah saya cerita sebelum ini. Terpulang. Tapi bila anda dapat satu barang, okay, anda nak tahu dia punya kemampuan dia ataupun elok tak elok kan, kita kena buat backtest dahulu menggunakan strategi tester. Bukan kita terus forward test, bukan kita terus dapat EA terus run pada akaun real. Jangan, itu kita namakan sebagai forward test. Forward test, jangan buat kerja macam itu, tak elok. Okey, sekian sahaja. Saya tunjuk sikit bila kita run strategi tester, backtest ni, and then bila dah siap, kita akan nampak tahu dia punya result dia macam ni. Terbalik dia punya ni, makin menurun. Lepas tu kita akan tune lah. Okay, tune. Terus sekarang ni saya sambung sikit. Apa yang perlu anda tahu adalah pada bahagian ini, setting ini, bila kita buka, tekan button setting tu, dia akan keluar beberapa perkara. Kalau kecil tak nampak, besarkan, drag je. Kadang-kadang nampak macam tu, kadang-kadang nampak macam ni. Okay, besarkan. Okay. Dekat sini, expert adalah apa yang kita nak test. EA apa yang kita nak test. Kita dah ada beratus-ratus EA ataupun beribu EA kan. Kita nak test salah satu daripada EA tersebut. Contoh yang ini. Jadi kita klik lah. Sebelum tu kalau tak jumpa, pandai-pandai lah kan, cari kat mana korang letak file tersebut. Dalam folder Expert Advisor, korang letak kat mana. Kalau korang letak dekat download, dia akan ada kat sini. Kalau korang letak dekat sini, dia akan ada kat sini. Okay, jadi cari je lah. Kalau korang letak kat example lah, carilah. Jangan cakap bang tak jumpa lah. Cari. Dan saya nak test yang ni, jadi double click je lah yang ni. Double click lah pertama. And then yang kedua adalah simbol. Simbol adalah apakah pair yang kita nak pakai. Kita nak backtest pada pair mana, simbol. So kita klik lah. Then dia ada keluar lah bergantung pada broker masing-masing. Kalau forex, okay, klik forex. Major. Lepas tu pair EU, okay, double klik, dia akan keluar kat sini EU. Tapi pair yang LGBT ni, contoh macam EU, UJ, GU ni, saya tak rasa lah korang ni berminat nak test.
biasanya adalah Go lah. Okay Untuk yang broker ni, broker bergantung pada masing-masing. Saya tunjuk je. Okay, untuk yang ni dia dah asingkan ikat tepi kuah dia dengan roti canai. Jadi Gold dia duduk kat sini, derivative spot, dan korang cari sampai jumpa. Double click. Okay, H1 adalah time frame. Time frame mana yang korang nak backtest. Okay, time frame mana yang korang nak backtest, nak dia jalan, kita nak running dia pada time frame mana. Tapi bergantung. Kalau korang hard code, ini kalau kita buat coding sendiri lah, kita manual coding, kadang-kadang kita hard code dekat dalam tau. Kita hard code time frame H1, tapi bila kita backtest pada time frame M5 ataupun M15, itu bermasalah. Okay, and then basically kat sini dia akan keluar last year lah. Kat sini last year. So kalau last year ni masuk last year punya tarikh lah. Tapi kalau korang nak test daripada bila sampai ke bila, ambil custom, and then pandai-pandai lah tahun 2025, kecilkan lagi, nak sampai daripada tahun 2020 terpulang, 2024 contoh terpulang. Lepas tu ambil lah bulan berapa, tarikh berapa. Okay, dapat kat sini satu. And then ending dia sampai bila, sama juga. Korang pilih lah sampai bila korang nak dia berakhir. Maksudnya kat sini adalah date, tarikh mula dan tarikh akhir. Untuk goal advice saya adalah kita elakkan untuk bulan 3 pada tahun 2025, bulan 3, 4, 5, 6. Sebab kat sini dia punya range dia. Kalau korang mungkin korang panggil range, kalau saya akan sebut volume. Okay, range market bergerak 5 kali ganda waktu tu. So kita tak sesuai untuk kita backtest pada waktu tersebut. Walau apa benda sekalipun korang pakai, ATR ke ataupun apa-apa sahaja, tak sesuai. Sebab dia punya multiply dia akan jadi 5 kali ganda lebih banyak. Maksudnya kalau korang dapat SL, dia akan 5 kali ganda lebih besar daripada yang biasa. Kalau dapat TP, korang akan lebih 5 kali ganda TP lah. Tapi dia tak sesuai lah, sebab dia orthodox, ataupun kita panggil dia satu data yang uneven, lain daripada lain. So itu je nasihat saya. Korang janganlah ambil, it's better korang ambil je kaedah sah. Kalau macam tu, kita just terus jump pergi ke bulan 1 2025 dah. Okay, mula sini, habis sini, settle. Delay ni kalau biasanya kita ambil zero latency lah korang contoh. Tapi saya akan ambil real punya keadaan. Tengok dekat sini, dekat bawah Kalau perasan dekat bucu sebelah bawah, tak nampak Okey, bucu sebelah, alamak dia besarkanlah pula. Okey, bucu sebelah bawah ini dia akan keluar pink tu. Nampak tak dia keluar bukan pink color tu, tapi pink. Okey, kat sini ping 196.79 milisecond. Maksud ini adalah latency komputer masing-masing. Komputer masing-masing. Kalau VPS kita kena tengok pula tapi basically kita akan ambil benda-benda yang macam ni je lah. Okay, VPS komputer masing-masing, kelajuan internet, kelajuan server, jarak server, benda semua tu lah. Malah nak cerita panjang, ringkaskan je. And then ini terpulang pada mana-mana, tapi lebih better ambil everything based on reality. Modal semua ini leverage. Saya tak tahulah siapa yang nak backtest menggunakan satu ni sebuah 100. Backtest 100, tapi real korang akan gunakan 1000, 2000 itu je lah. And then benda yang paling penting adalah kena tick yang ni, visual mode with the display of chart. Ini kena tick untuk kita tahu dekat mana dia masuk buy, dekat mana dia masuk sell. Okay, ini dekat bahagian setting. Dan korang akan nampak nanti input
Input ini kita cerita kemudian. Okey kita try run. Nak try run adalah kita tekan dekat sebelah kanan bawah sikit ada nampak hijau tu kan, start. Okey, untuk pengetahuan semua, kalau korang first time nak run backtest ataupun study test ni, dia akan ambil masa sedikit untuk download data dahulu. Dia kena download dulu data. Korang nak backtest daripada 1/1/2024 hingga 1/1/2025. So dia akan download dulu data. Bang, data kan dah ada. Itu data lain bang. Data history dan chart MT5 yang korang nak tirik-tirik, itu data lain. Ini data untuk backtest. Okay, then kita tekan start. Dia tekan start, kita tunggulah dia ambil masa sikit untuk dia download dia punya data dia tu. Kat sini dia keluar, nampak tak? Download history sebelah kanan ya, sebelah kanan bawah ni sikit, download history 46% sekarang. So tunggu je lah. Jangan kata apa hal sangkut tak jalan ni, aku punya MT5 problem ke? Tak, untuk first time. Tapi bila dah pernah backtest, data pun dah ada, dia akan terus jalan. Kecuali korang ubah tarikh. Kalau ubah tarikh kepada tarikh lain, data tu belum ada lagi kat dalam MT5, so dia akan download dulu. Cerita sama juga. Kalau korang tukar time frame, sama je cerita dia bang, sama je. Itu je. Tunggu 57%. Okay, and then bila dah siap, dia akan pop up satu window lain. Okay, nanti saya tunjuk. Sabar. Sebenarnya nak backtest ni senang je. Tapi apa tujuan korang backtest sebenarnya? Just nak tengok result ending dia ke? Oh bagus lah, dapat ending result. Ataupun korang nak test strategi korang tu, nak tengok aku punya Shopee dia stochastic cross, aku masuk entry. So kita akan tengok satu-satu. Kalau dia cross, dia masuk entry, dia akan pop up dekat situ, okay, buy ataupun sell. Dan kita boleh tengok lah, kita boleh nilai lah sendiri sebenarnya, sama ada nilai tu masih lagi dekat Seremban ataupun dah berpindah ke Melaka. Saya tak tahu, itu je lah. Tapi kalau pergi ke Melaka tu, singgah-singgah lah dekat Seremban, macam tu lah. Okay, tak apa, tunggu sekejap. 75%. Basically orang backtest just nak tahu ending result. 97% win ratio, itu je lah dia yang dia tahu. Lepas tu kalau tak elok, dia akan campak EA tu dan dia akan cari EA lain. Tapi dia tak kaji lebih dalam untuk filter tau. Untuk filter, untuk tambah baik Shopee dia tu sendiri, dia nak kena tengok dekat mana yang bahagian yang paling banyak loss. Okay, bila dia dapat detect, okay, loss bila keadaan macam ni. So kita buatlah satu kod yang baru untuk filter. Kalau keadaan macam ni, kau jangan masuk. Itu je lah, contoh lah kan. Contoh seperti biasa. Okay, sikit lagi. 96%, 97%, 98%. Okay, and then dia akan pop up macam ni tau. Bila dia pop up macam ni, adalah tools dia ni. Dekat sini macam biasalah, kita nak stop ataupun on. Ini speed kalau korang nak teliti betul-betul kan, nak kaji betul-betul. Kita bagusnya MT5, sebab tadi saya cakap kan, dia lebih advance daripada MT4. MT5 dia akan pop up terus apakah indikator yang kita guna pakai. Kat sini menggunakan MA. Contoh ini contoh EA yang saya buat untuk tunjuk kat korang. Ini MA, ini RSI dan ini stochastic. Okay, so bila kita run, dia terus pop up. Kalau MT4 kita nak kena bawa masuk dulu. Bila kita run tu, kita nak bawa masuk. Okay, itu satu bagusnya. Yang kedua adalah kalau trigger, dia akan tunjuk lah satu, ini 2. So korang nak kena faham apa benda ni semua. Dia akan bermula dengan nombor 1, then 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 sel. So kita take 7 bukan sel. Ini yang agak pening sikit tau untuk MT5. Saya tak tahu kenapa dia gunakan sistem macam ni. Tapi kalau pada MT4 dia senang kita nak tengok.
kita nampak kat sini 6, 7, and then ada line color biru ni bermaksud entry, buy dan kena TP. Jadi kena TP, dia pun anak panah macam ni. Ini yang masalah dia. Dia pakai anak panah. And then sekarang tengah entry buy. Okay, tengah entry buy. Kalau kena TP, dia akan keluar merah kat sini. Kalau kena SL, kita tengok je lah apa yang jadi. Okay. Bila kita jalan dalam keadaan slow macam ni kan, tengok speed slow. So kita ada masa untuk kita melihat. Okay, ini stochastic dah dekat atas ni. Trend tengah up. Trend untuk stochastic up. Betul, dia buy. Tapi dia dah ke atas. RSI pun dah ke atas. So kalau aku tak ubah dia punya SOP dia, ataupun tak tambah filter, mungkin mungkin kita speedkan lebih laju sikit. Tengok apa jadi. Speed laju sikit. Okey, kita pun terus boleh nampak dia pergi ke mana. Ini adalah hipotesis. Bila kita nak buat backtest, sebenarnya kita perlukan hipotesis. Elok tak elok SOP kita nak kena pecahkan sampai sedalam mana. Okey, kan saya dah cakap ke atas tu bang, kau pergi masuk buy. Okey, kan dah kena SL. So kita faham, ni tak boleh ni. So kita ada satu filter tau. Kita ada satu benda yang kita nak masukkan dalam kod. Nanti kalau macam ni, nanti kau jangan masuk. Okey Tapi ini kita slow downkan sikit. Ini tengah buy juga. Dia ambil RSI. Okey, kita tengok lah. Okay, kebiasaannya korang akan gunakan full speed. Tengok sebelah kiri ni atas, korang akan gunakan full speed sebab korang just nak tahu dia TP, dia win ratio dia je. Korang tak nak fikir pun side mana yang elok, side mana yang tak elok. Korang just nak tahu benda ni sahaja. Graf, inilah graf dia. Makin naik, baguslah aku punya EA. Turun, tak baguslah. Sampai bila pun korang sebenarnya takkan jumpa EA yang bagus. Kalau korang just tengok benda ni, naik, bagus ni EA aku, turun, ni tak bagus, cari EA lain lah, ataupun buat optimization lah. Mungkin jumpa lah nanti dia punya setting dia. Sampai bila pun tak jumpa, buatlah. Itu je saya boleh tegur. Bukanlah lama sangat pun, tapi adalah sedikit, lebih kurang dalam 15 tahun coding secara manual untuk buat EA. Nasihat saya itu sahaja. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi kemudian. Bye bye.